Cerita ni memang gila, cerita ni memang penuh dengan plot twist. Korang memang akan suka betul cerita macam ni. Ni dia Lost in the Star yang nombor 2 dekat Netflix. Kau bayangkan lelaki ni dah isteri dia hilang sebulan tau. Sebulan bukan sehari dan visa dia hanya ada 5 hari je lagi. Sekarang ni dia dah cari ke mana-mana tak jumpa, tak ada siapa percaya dia dan ada seorang lawyer nak tolong dia. Dalam masa pencarian tu, diorang dah jumpa satu grup yang macam main-mainkan dia, babe. Tentang grup ni yang jolik wife dia. Bawa pergi mana? Kesian tau lelaki ni. Dia taklah kehilangan isteri dia. Lepas tu semua orang macam menekan. Macam kau yang paling bersalah. Kau bersalah ke tak? Kau baik ke tak? Ata memang kerja gila. Tak ada siapa yang kau boleh percaya tau dalam cerita ni. Semua orang macam jahat gila. Tentang laki dia pun sama. Apa yang terpaling plot twist sangat dalam Lost in the Star ni, korang boleh tengok dekat Netflix. Aku layan tapi cerita ni agak panjang lah, dekat 2 jam lebih. Bukan nak kata apa, cerita ni banyak dubbing tau. So kau rasa macam terganggu sikit pada awal tu, tapi korang kena teruskan. Sebab kau kena tengok siapa yang paling jahat dan ending dia. Ending dia memang sedih gila sebab yang jahat tu menjahat gila, babe. Memang cukup syaitan orang kata. Kau kena layan cerita ni.